Bayangkan anda terima satu bungkusan yang dihantar ke rumah. Anda buka dan di dalamnya ada sebuah manuskrip lama, tulisan tangan. Ia daripada ayah kandung yang anda tak pernah kenal seumur hidup anda. Apa yang akan anda buat? Soalan tu, ia bukan sekadar andaian. Itulah titik permulaan sebenar untuk kisah yang anda minta kami selami hari ini. Novel Silir Daksina, karya Nizar Parman. Betul. Berdasarkan himpunan bahan yang anda kongsikan dengan kami, termasuk beberapa analisis mendalam untuk SPM dan satu jurnal akademik yang menarik, kita akan merungkai perjalanan seorang remaja bernama Haikal Hakimi. Ya, misi kita hari ini bukan sekadar menceritakan semula plot, tetapi untuk benar-benar memahami apa yang tersirat di sebalik kisah ni. Kita akan lihat konflik keluarga yang rumit, perjuangan untuk mempertahankan seni, dan bagaimana watak-watak ini sebenarnya cerminan kepada masyarakat kita. Apa yang menarik dari sumber-sumber ini ialah bagaimana sebuah novel yang dikategorikan sebagai komsas, iaitu komponen sastra untuk pelajar sekolah menengah, sebenarnya menyentuh satu tema yang sangat universal dan dewasa. Pencarian identiti melalui warisan yang hampir hilang. Jadi, ia bukan cerita tentang mencari ayah semata-mata. Bukan, ia tentang memahami legasi yang ditinggalkan. Okey, mari kita mulakan. Semuanya tercetus apabila Haikal yang tinggal di Kuala Terengganu bersama ibu dan ayah tirinya terima manuskrip setebal 58 muka surat ni. Dan pengirimnya, seorang gadis bernama Ong Si Hua dari Johor. Manuskrip itu adalah karya arwah ayah kandungnya, Abdullah bin Kayan. Dan di sinilah kita nampak luka pertama dalam hidup Haikal. Dia tahu ayahnya wujud, tapi dia tak pernah kenal. Betul? Sumber-sumber anda menekankan satu peristiwa yang sangat pedih. Semasa Haikal menduduki peperiksaan UPSR, ayahnya meninggal dunia dan ibunya, yang dipanggil Umi, tak benarkan dia pergi menziarahi jenazah. Alasannya, peperiksaan lebih penting. Ya, bayangkan perasaan seorang anak pada masa tu. Saya kena cakap, babak itu sahaja sudah cukup untuk buat kita terus rasa simpati pada Haikal. Jadi, manuskrip ini bukan sekadar buku. Ia macam satu mesej dalam botol yang dihanyutkan dari masa lampau, kan? Suara seorang ayah yang cuba bercakap dengannya. Tepat sekali. Manuskrip itu umpama peta kepada separuh daripada dirinya yang telah macam dipadamkan. Faham. Di dalamnya, Abdullah bin Kayan menggunakan nama pena Cikgu Zam menceritakan kehidupannya di Kampung Seri Purnama, Johor. Dia seorang guru, penulis dan yang paling penting, seorang penggiat seni tarian zapin. Dan segala kerinduannya pada anak yang terpisah. Ya, Aiman, iaitu nama kecil Haikal, diluahkan melalui watak Ailing, anak kepada jirannya, Tauke Lim. Manuskrip ini macam bom tangan yang dicampak masuk ke dalam hidup Haikal, kan? Terus meletupkan konflik terbesar dalam novel ni, pertentangan dia dengan uminya. Betul. Bila Haikal cakap dia nak ke Johor untuk jejak ayahnya, uminya tentang habis-habisan. Dan penentangan itu bukan biasa-biasa. Bukan, uminya sampai mengugut takkan bagi duit belanja. Ini menunjukkan betapa dalamnya luka dan mungkin juga... Dari bahan-bahan analisis yang anda berikan, nampaknya konflik mereka berpunca daripada perbezaan pandangan hidup. Abdullah Kayan seorang seniman, manakala uminya mungkin lebih praktikal. Mungkin dia menganggap seni tidak menjamin masa depan. Tapi nasib baik ayah tiri dia, Walid, bagi sokongan penuh. Jadi Haikal nekat, dia naik bas seorang diri dari Terengganu ke Batu Pahat. Untuk seorang remaja buat semua tu sorang-sorang, merentas beberapa negeri, itu perlukan keberanian yang luar biasa. Perjalanan fizikal ini jelas sekali simbolik kepada perjalanan dalamannya untuk mencari jawapan. Setibanya di Kampung Seri Purnama, dunia dalam manuskrip itu menjadi nyata. Dia disambut dengan sangat baik oleh Tauke Lim yang setia menjaga amanah arwah. Amanah tu termasuk sebuah kebun kelapa sawit dan wang simpanan, kan? Betul, dan dia juga bertemu dengan Si Hua, gadis yang menghantar manuskrip itu yang merupakan Ailing dalam cerita ayahnya. Momen paling emosional pastinya apabila dia akhirnya sampai ke pusara ayahnya. Buat pertama kali, dia dapat berhubung secara fizikal dengan ayahnya. Walaupun hanya di tanah perkuburan. Tapi harta sebenar yang ditinggalkan ayahnya bukan kebun kelapa sawit tu, kan? Bukan sama sekali. Harta sebenar tersimpan di balai raya kampung. Berkotak-kotak buku,
gambar-gambar lama dan yang paling penting, legasi kumpulan Zapin di Purnama yang pernah diasaskan oleh Abdullah Kayan. Di sinilah Haikal sedar yang ayahnya bukan sekadar nama pada sijil lahir. Ya, dia seorang tokoh yang dihormati di kampung itu. Dan di sini jugalah naratifnya beralih. Ini bukan lagi sekadar misi mencari maklumat, tapi misi untuk menghidupkan semula legasi. Tepat. Ini yang saya rasa jadi titik tolak kepada tema utama yang diangkat oleh sumber-sumber anda. Warisan itu bukan sesuatu yang kita terima secara pasif. Ia sesuatu yang perlu diperjuangkan. Betul. Haikal tak berhenti setakat tahu sahaja. Dia ambil tindakan. Dia cadangkan agar kumpulan Zapin di Purnama dihidupkan semula. Dia sendiri, seorang remaja dari bandar, sanggup belajar menari Zapin dari sifu lama di kampung itu, Pak Cik Bakar. Dia berhempas pulas untuk pastikan impian ayahnya tidak terkubur bersamanya. Klimaks cerita ini berlaku pada malam persembahan tarian Zapin itu. Macam drama, pasangan tariannya, Lazim, tiba-tiba kemalangan. Tapi si Hua, yang selama ini hanya jadi pemerhati, tampil menyelamatkan keadaan dan menjadi pasangannya. Satu simbolik yang cantik tentang bagaimana generasi baru dan pelbagai kaum bekerjasama menyambung warisan. Dan kejutan terbesar malam itu. Umi, Walid dan adik tirinya muncul di dewan. Ya, mereka datang dari Terengganu untuk melihat persembahan Haikal. Momen itu adalah kemuncak pendamaian. Api dendam dalam hati Uminya akhirnya terpadam. Terpadam bila dia melihat anaknya bukan sahaja menemui ayahnya, tetapi menjadi cerminan terbaik arwah suaminya. Ya, betul.